Kuih raya popiah simpul ikan. Untuk buat popiah simpul kasih, perkara pertama yang paling penting, kita kena sediakan serunding ikan selayang ni. Kalau suka serunding ayam, boleh beli yang ayam lah. Cik Okey paling suka buat serunding ikan selayang ni. Tengok ni, serunding ni tak terlalu halus dan tak terlalu kasar. Okey, kemudian sediakan kulit popiah. Cik Okey gunakan brand KG Pastry. Brand kawan ni ya. Yang ni ada 40 keping. Dia saiz 8,5 inci kali 8,5 inci. Yang ni baru keluar daripada freezer. Memang beku. Jadi Cik Okey nak potong, tak boleh terus potong ya. Kita kena keluarkan lebih kurang dalam 20 ke 30 minit lah. Supaya kulit popiah ni lembut dan mudah untuk kita potong nanti. Okay, Cik Okey bagikan beberapa bahagian supaya mudah Cik Okey nak potong dia. Okay, dia tak terlalu tebal lah. Okay, dah bagi-bagi macam ni. Lipat dua macam ni. Lepas tu bagi pada dua. Macam ni. Nampak? Okay, lipat dua macam ni. Bagi pada dua. Kita tak perlu nak guna banyak tenaga kalau kita buat sikit-sikit macam ni. Okay. Semua ni bagi pada dua dulu. Bila kita dah biarkan dia dekat luar, lebih kurang 20 ke 30 minit, kulit dia jadi lembut macam ni kan. Mudah kita nak potong. Kena pastikan kulit popiah ni dah lembut tau, baru kita potong-potong dia. Kalau kita buat dia beku-beku, dia mudah patah. Okay. Sekarang Cik Okey nak bahagi pada 5 bahagian lah. Yang pertama tu, Cik Okey agak-agak je lebar dia. Yang pertama tu. Seterusnya, bagi pada 2. Okay, lepas tu, potong 2 lagi. Kita agak-agak je lebar dia. Pastikan semua lebih kurang sama lah. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Okay. Tu, simpan dalam bekas bertutup macam ni. Okay, ni adalah kulit popiah yang Cik Okey dah siap potong tadi. Cik Okey simpan dalam bekas bertutup macam ni lah, supaya dia tahan lama, dia tak kering. Bila dekat luar, kita kena sentiasa tutup dia macam ni. Supaya dia tak mudah keras lah, kena angin. Sekarang Cik Okey nak tunjukkan cara simpul popiah ni cepat. Cara cepat. Mula-mula Cik Okey susun macam ni. Susun macam ni banyak-banyak. Okay. Susun macam ni. Yang lain yang kita belum pakai ni, simpan dalam bekas bertutup Okay, kemudian ambil lebih kurang dalam 3/4 sudu Okay. Letak memanjang macam ni. Kena letak memanjang macam ni supaya kita punya popiah simpul nampak penuh. Okay, kalau kita punya kulit popiah ni tak lebar macam ni, boleh kurangkanlah serunding ikan ni. Okay, kalau besar boleh letak 3/4 sudu. Kadang-kadang bila kita potong tu dia tak sama saiz kan, ada kecil, ada besar. Jadi adjust lah, ikut kesesuaian kita nak simpul nanti. Okay. Lepas tu kita gulung dia. Okay. Dan simpul dia macam ni. Okay. Jadi macam ni, tolak dengan ibu jari lah. Masuk ke dalam macam ni, tarik. Okay, bila kita tarik, jangan terlalu ketat lah. Pastikan ada sedikit rongga macam ni. Supaya bila kita goreng, kita punya popiah simpul dia tak keras. Lepas tu tarik ke tengah sikit. Supaya dia balance. Dia sama panjang macam ni. Okay. Bila kita letak serunding memanjang, kita punya popiah ni nampak penuh. Okay. Tak memanjang macam ni kan. Isi dia. Dia nampak penuh. Okay. Tarik. Jangan terlalu ketat. Tarik ke bawah macam ni. Ke tengah kan. Ketengahkan dia. Okay. Kemudian bila kita dah biasa, kita akan jadi semakin laju lah. Okay, macam ni. Tarik ke tengah.
Popia simpul kasih. Okey, tarik ke tengah sikit. Okey, boleh ratakan pakai jari juga lah macam ni. Okey, tolak dengan ibu jari. Okey, ketengahkan. Pastikan tak tarik terlalu ketat lah. Untuk elakkan kita punya popia simpul ni keras bila kita makan. Okey, tarik ke bawahkan sikit. Okey, dah siap. Okey, lepas tu Cokit suka kembangkan ujung dia ni lah. Sebab bila kita dah tarik dia jadi lepeh tadi kan. Jadi Cokit nak kembang-kembang dia. Jadi dia macam ribbon macam ni. Ni lepeh ni kita kembangkan dia sikit. Kembang sikit-sikit je pun tak apa. Ni lepeh tadi kan. Sebab kita dah tarik dia tadi. Okey, macam ni. Dia lepeh. Just buka dia macam ni. Dah macam ni. Lepas tu kita kena anginkan dia. Kita kena dedahkan dia macam ni. Supaya dia punya kulit ni keras. Jadi keras lah. Dia kering dan keras. Bila kita goreng dia akan jadi lebih rangup lah. Nampak tak? Isi dia nampak penuh sebab kita letak memanjang tadi. Tu je tips nak buat popia simpul kasih. Ini adalah popia yang Cokit dah siap simpul. Yang ni Cokit anginkan dulu. Anginkan macam ni lah. Supaya dia punya ni kering. Okay, supaya dia punya kulit popia ni kering lah. Bila kita goreng dia menjadi lebih rangup. Okay, yang ni pula bila dia dah cukup kering. Dia dah cukup kering. Macam ni, Cokit akan transfer ke dalam satu bekas besar macam ni. Masukkan ke dalam bekas besar macam ni lah. Nanti bila-bila kita nak goreng, kita dah boleh siap goreng. Sebab dia dah kering macam ni. Okey. Okey, bila kita nak simpan, kita kena tutup bekas. Biar dia tahan lama lah. Bila-bila kita nak goreng, kita dah boleh goreng lah. Okey ni. Kita tutup dalam bekas macam ni.